Ada caranya untuk hilangkan bau masakan di rumah, lebih-lebih lagi rumah yang berkonsep terbuka dan tidak menggunakan hood dapur. Kenapa? Baunya boleh tersebar sampai ke ruang tamu. Ikut tip mudah yang dikongsikan ni, hanya guna 4 bahan semula jadi je. Cara membuat pula, mula-mula hiriskan buah lemon atau boleh juga guna buah citrus yang lain seperti lemon nipis, limau kasturi atau oren dan ketepikan sekejap. Selepas itu, masukkan pula air secukupnya ke dalam periuk. Kemudian masukkan pula kulit kayu manis dan bunga cengkeh ke dalam periuk. Masukkan pula beberapa hirisan lemon yang telah dipotong tadi dan masukkan juga daun rosemary. Biarkan sehingga mendidih. Rebus dalam 10 hingga 15 minit guna api yang kuat supaya uap naik ke seluruh rumah. Sekali boleh tutupkan api dan biarkan sejuk seketika. Air rebusan tersebut jangan dibuang. Kita boleh tapis dan masukkan ke dalam botol spray untuk digunakan sebagai semburan pelbagai guna untuk satu rumah. Semburkan pada permukaan countertop, meja kopi dan pintu microwave bagi menghalau semut, lipas dan cicak. Selain itu, boleh juga semburkan pada permukaan fabrik seperti sofa, throne cushion, langsir dan sebagainya bagi menyegarkan bau. Ada caranya untuk hilangkan bau masakan di rumah, lebih-lebih lagi rumah yang berkonsep terbuka dan tidak menggunakan hood dapur. Kenapa? Baunya boleh tersebar sampai ke ruang tamu. Ikut tip mudah yang dikongsikan ni, hanya guna 4 bahan semula jadi je. Cara membuat pula, mula-mula hiriskan buah lemon atau boleh juga guna buah citrus yang lain seperti lemon nipis, limau kasturi atau oren dan ketepikan sekejap. Selepas itu, masukkan pula air secukupnya ke dalam periuk. Kemudian masukkan pula kulit kayu manis dan bunga cengkeh ke dalam periuk. Masukkan pula beberapa hirisan lemon yang telah dipotong tadi dan masukkan juga daun rosemary. Biarkan sehingga mendidih. Rebus dalam 10 hingga 15 minit guna api yang kuat supaya uap naik ke seluruh rumah. Sekali boleh tutupkan api dan biarkan sejuk seketika. Air rebusan tersebut jangan dibuang. Kita boleh tapis dan masukkan ke dalam botol spray untuk digunakan sebagai semburan pelbagai guna untuk satu rumah. Semburkan pada permukaan countertop, meja kopi dan pintu microwave bagi menghalau semut, lipas dan cicak. Selain itu, boleh juga semburkan pada permukaan fabrik seperti sofa, throne cushion, langsir dan sebagainya bagi menyegarkan bau.